Aku baru lepas layan cerita Coven of Sisters dan aku menyesal lah tengok. Cerita ni mengisahkan tentang 5 bersaudara ke 6 bersaudara lebih kurang. Diorang ni kena tangkap atas tuduhan buat kerja sihir. Diorang ni dituduh sebagai witch lah. So disebabkan tu diorang kena tangkap dan diorang kena prove yang diorang sebenarnya bukan witch. Sebab diorang memang bukan witch. Diorang kena prove yang diorang tu innocence. So berjaya ke tak diorang prove? Korang patut tengok ke tidak? Ikut korang lah. Apa yang aku suka pasal Coven of Sisters ni tak boleh deny. Lakonan pelakon-pelakon dalam Coven of Sisters ni memang baik. Tapi aduh, yang tak suka tu banyak lah. Sebab, okay, aku faham ini story ni lebih fokus pada psikologi. Tapi itulah mungkin aku yang terexpect lebih. Awal-awal aku rasa bosan, banyak bercakap. Tengah-tengah tu pun memang masih lagi banyak bercakap. Tapi kau rasa macam, weh, macam dah nak best ni, macam akan ada something yang wow happen dekat ending. Tapi at the end, lepas kau dah tengok ending gitu, kau rasa macam, lah, buang masa saya sejam setengah tengok movie Coven of Sisters ni. Kalau aku kena bagi bintang, aku akan bagi 2.5 bintang daripada 5 bintang. Dan kalau korang degil juga nak tengok Coven of Sisters ni, korang boleh tengok dekat Netflix.